riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, antara fitnah Dajjal sesungguhnya bersama dengan Dajjal itu ada air dan ada api. Ulama yang hurai dengan zahir hadis, ulama kata api. Dajjal buat main api, dia buat main ayam. Macam mana nanti bila dia keluar, kamu akan lihat. Sebab apa para ulama yang mengambil makna zahir sebut begitu? Sebab Nabi sebutkan hadis ni, Dajjal ni ada air dan ada api. Apa yang dilihat oleh orang akan api, itu sebenarnya air yang sejuk. Dan apa yang dilihat orang akan air, itu sebenarnya api yang membakar. Maka sesiapa di antara kamu yang bertemu dengan keadaan itu, hendaklah dia melemparkan dirinya ke dalam kawasan yang dikatakan api neraka itu. Tuan-tuan tengok teks Arab Sahih Bukhari ni, Nabi kata falyaqa' fil ladzi yara annahu nar. Nabi kata pi terjun dalam api. Apa maksud Nabi kata pi terjun dalam api itu? Nabi kata, Nabi guna perkataan falyaqa'. Yaqa' ni pi terjun. Kita ambil hak Nabi sebut ni. Maka Nabi kata hendaklah dia melemparkan dirinya ke dalam kawasan yang dikatakan api, kerana sebenarnya ia adalah air yang dingin lagi lazat. Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yang membuatkan ramai orang akan binasa.